qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan tayammum adalah tawahhum. Waham wujudnya atau waham adanya ayak sekiranya dia tayammum disebabkan ketiadaan ayak. Sebab dia tayamum sama ada orang tayamum disebabkan ayak tak ada, ataupun kita tayamum disebabkan sakit. Contohnya ada tempat-tempat ataupun bahagian-bahagian tubuh kita yang tak boleh kena ayak, kan, kita pun tayamum juga, ganti. Jadi kat sini yang kata waham ni, waham ada ayak membatalkan tayamum sekiranya dia tayamum tu disebabkan tiada ayak. Ni faham? Adapun dia tayamum tu disebabkan sakit, yang tu ayak memang ada pun, cuma dia tak boleh nak pakai. Itu memang dia tahu kata ada ayak, itu tak menjejaskan pun dia punya tayamum. Jadi yang ketiga ni waham ada ayak sekiranya dia tayamum kerana tiada ayak. Waham ni peringkat bawah lah kan. Waham, lepas tu dia ada syak, lepas tu zon. Faham tak? Waham, syak, zon. Jadi waham ni bawah pada kita kata 1 sampai 49 tu waham. 1 sampai 49% itu waham. Kalau 50-50 itu kita panggil syak, ragu-ragu. Untuk kita nampak satu benda daripada jauh, kan. Lepas tu kita tak boleh nak buat keputusan. Tu binatang ke orang? 50-50. Jadi itu nama dia kita syak, ragu-ragu. Tapi kalau kita kata kuat sangka aku orang, 60% orang, 40% binatang. Jadi yang 60% itu kita panggil zon. Yang 40% itu, sisi 40% itu kita panggil waham. Bila ada waham mesti ada zon. Bila ada zon ada waham. Faham tak? Syak dia sama. Yakin 100% lah. Faham tak? Jadi waham pun batal. Waham kata ada ayak, batal dia punya tayamum. Tapi dengan syarat lah, jika dia tayamum itu disebabkan tak ada ayak. Kalau dia tayamum sebab sakit, yang tu tak beri bekas, tak beri mudarat lah, tak membatalkan pun. Cuma sini dalam syarah sebut qala syarih rahimahullah at-tawahhum fil asli az-zon. Dia kata waham pada asalnya adalah zon. Jadi fihi nazalah, kan, pada kata-kata dia ni, kan. Ada tilik, kena tengok balik apa yang dimaksudkan dengan zon tu, sebab waham bukan zon, kan. Adalah dia sebut bawah tu tapi tak mau masuk. Okey, tak mau masuk. Dia nak terus je, kan. Cukup faham kata sama ada dia sangka ada ayak ataupun syak ataupun waham, batal tayamum. Sekiranya dia tayamum disebabkan tiada ayak. Syak pun semua termasuk. Sebab tu dia kata wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dengan waham di sini ma yashmalu syak, apa yang merangkumi syak. Wal makna anna thalisa min mubtilati tayammum tawahhumu man tayammama li faqdil ma'i wujudal ma'i. Makna perkataan musannif, bahwasanya yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan tayammum, waham orang yang tayammum kerana ketiadaan ayak, waham akan wujudal ma'. Itu apa ni, maf'ul bagi tawahhum. Dia orang yang tayammum, orang yang tayammum kerana ketiadaan ayak, dia waham kata adanya ayak. Macam mana dia waham kata ada ayak? Dia nak bagi contoh. Ka'an ra'a saraban. Seperti dia lihat sarab. Sarab apa dia? Awannya. Sarab. Sarab ni macam Fata Morgana kalau tak salah. Fata Morgana. Kita lalu kalau dekat padang pasir ke, ataupun waktu tengah
apa panah terik ke. Kan bila kita naik kereta kan, kita tengok kat hujung jalan tu nampak macam ada ayak. Faham tak? Kita nampak kat depan tu macam ada ayak. Itu panggil fata morgana. Sarab. Quran ada kasarabin biqi'atin tu. Quran. Jadi seperti dia lihat fata morgana. Apa yang disangkakan ayak tapi sebenarnya bukan ayak. Bila dia tengok daripada jauh, sama kita duduk padang pasir pun macam tu juga. Bila kan dia panahkan dia punya, kita kata apa, nampak dekat atas-atas kat jalan tu macam ada ayak. Sebenarnya bukan ayak. Faham tak? Itu panggil fata morgana ataupun dalam bahasa Arab dia sarab. Kalau dia tengok fata morgana, dia tengok sarab, dia ingat ayak, dia waham ada ayak kat sana, dia tayamum dah. Batal tayamum dia. Dia faham? Au ghamamatan mutbiqatan, ataupun awan mendung. Jadi sangka ada hujan, ada ayak kan. Jadi batal dia punya tayamum. Wa katawahhumihi ilmuhu bihi, dan seperti wahamnya dia akan ada ayak, yakinnya dia ada ayak. Kalau waham dah batal, yakin lebih lah lagi membatalkan tayamum tu. Okey. Dan semua ni adalah di luar solat lah. Okey. Waham ada ayak membatalkan solat kalau di luar solat. Kalau di dalam solat tak ada mudarat. Kalau di dalam solat tak ada mudarat. Maksudnya dia dah masuk dalam solat dah, Allahu akbar. Kan? Lepas tu dia waham ada ayak. Nampak macam hujan ke, nampak macam apa ni, ayak ke. Kan? Ada ayak apa kat sana. Tapi dia dalam solat dah. Dia faham? Kalau dalam solat dia tak mudarat. Tapi kalau dia yakin ada ayak dalam solat, yang tu ada perincian dia. Jadi kita akan masuk. Yang tu masalah waham. Lepas tu dia kata waham tu membatalkan solat tu. Dia kata sekiranya tidak ada manik, tidak berhubung dengan manik. Kalau berhubung dengan manik, mutaqaddim atau muqarin, tak batal. Apa dia tu? Sekejap kita akan huraikan. Dia kata hadza illam yaqtarina bimani'in mutaqaddimin au muqarin kasabu'in wa atashin au qauli man yaqul li ghaibin indi ma. Dia kita buat macam ni tu. Mudah faham masalah tawahum wujudil ma'. Terbagi kepada kedua, bagi kepada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kharijas solah. Dia waham kata ada ayak di luar daripada solat. Yang kedua, dakhilas solah ataupun fis solah, di dalam solat. Okey? Kalau dia waham kata ada ayak dalam solat, yakni la yadurru mutlaqa. Ini tak bagi mudarat. Syarah akan sebut sekali. Okey, masalah kharijah solat, dia waham kata ada ayak di luar solat, ini terbagi kepada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ada manik, wujudu mani'in mutaqaddim atau muqarin. Yang kedua, wujudu mani'in mutaakhir. Okey. Masalah waham ada ayak di luar solat, ada keadaan ada manik mutaqaddim atau muqarin, ada keadaan ada manik mutaakhir. Manik macam mana? Manik yang menghalang daripada kita pakai ayak tu. Faham tak? Ada manik ni kan penghalang. Penghalang ada kat sini, penghalang mutaqaddim. Maksudnya penghalang tu dah ada sebelum tu lagi, ataupun dah ada waktu kita waham. Contohnya dia bagi contoh sini, kasabu'in. Seperti ada binatang. Okey?
Ada waham ada ayak. Okey, lepas tu ada tengok-tengok ada binatang. Binatang buah kat situ. Ataupun sebelum tu dah ada binatang buah dah kat situ. Situ ada manik. Faham tak? Kalau ada sebelum tu kita panggil manik mutaqaddim. Ada sekali kita panggil muqarin, manik yang berserta. Faham tak? Ataupun atash. Faham tak? Ataupun atash. Jadi atash menghalang kita dah untuk kita pakai ayak. Atash ni dahaga. Bila kita dahaga, boleh tak kita tayamum? Kita ada ayak, tapi kita dahaga. Boleh tak kita tayamum? Kita dahaga ni, kalau tak minum ayak tu, kita tak ada ayak lain dah. Boleh tak kita minum? Boleh lah. Kan? Boleh kita minum dan boleh kita tak tayamum. Sebelum ni kan, ada dia kata apa? Sebab yang mengharuskan seseorang tu tayamum adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Kan antara sebab yang mengharuskan seorang tu tayamum berhajat kepada ayak. Sebab disebabkan apa? Atash. Atash apa ni? Dahaga. Dahaga makhluk hidup yang muhtaram. Jadi kalau ada manik, dia waham ada masalah ada ayak di luar solat ni. Katalah ada manik mutaqaddim atau muqarin. Yang ni tak membatalkan solat. Tak membatalkan tayamum. La ya betul at-tayamum. Tayamum tak batal. Dia bagi contoh apa? Seperti ada binatang buah ataupun seperti dia berhajat kepada ayak tu untuk dia minum, untuk dahaga. Untuk menghilangkan dahaga dia. Au qauli man yaqul li ghaibin indima, ataupun perkataan orang yang cakap li ghaib indima. Li ghaib indi ma. Ayat ni untuk siapa? Ayat ni untuk siapa? Dia kata dia ada ayat. Tapi ayat ni untuk siapa? Ghaib. Untuk orang yang ghaib. Faham tak? Bukan untuk orang yang hadir, untuk yang ghaib. Jadi maksudnya ayat tu walaupun ada ayat, tapi ayat tu dah dikhususkan untuk orang lain. Untuk dia ke? Tak. Jadi sekarang ni ada manik. Faham tak? Ada manik. Walaupun dia tahu kata ada ayat selepas tu. Tapi sebab dah didahului manik ni dikira manik. Sebab ayat tu bukan untuk dia. Faham tak? Jadi dia tak boleh pakai. Boleh faham? Walaupun dia tahu selepas tu kata ada ayat. Berbeza dengan perkataan ni. Indi ma'un. Kalau dia dah tayamum, lepas tu dia dengar ada orang kata indi ma'. Aku ada ayat. Jadi dia sekarang ni waham ada ayat untuk dia apa? Pakai. Batal dia punya tayamum dia. Faham tak? Indi ma', lepas tu boleh disebut li ghaib. Batal tayamum dia. Batal sebab manik ni manik mutaakhir. Boleh faham tak? Manik tu mutaakhir, dia mai lewat. Yang ni manik dia mai awal. Li ghaib. Okey? Dia tak dia walaupun ada ayat. Tapi sebab ada manik awal tu dah, ayat ni memang dikhususkan untuk orang lain. Tapi yang ni indima tu duduk depan. Kan? Ingat dah waham kata ada lah ayat untuk dia pakai. Umpamanya mai kat belakang indima li ghaib. Lewat sikit cakap. Dia jenis tergagap ke apa kan. Jadi ambil masa sikit. Tapi orang punya tayamum tu habis dah lah. Faham? Sini sebab kenapa batal? Sebab sini manik dia mutaakhir. Manik mutaakhir batal tayamum. Yang ni yabtulu at-tayamum. Okey. Boleh faham? Tengok huraian dia. Dia kata, hadza illam yaktarina bimani'in mutaqaddim aw muqarin kasabu'in wa atashin aw qaulin man yaqul aw qauli man yaqul li ghaibin indi ma. Bi khilafil mutaakhir.
Maksudnya kata batal kalau tidak disertai dengan manik. Manik mutaqaddim atau muqarin. Kalau disertai dengan manik mutaqaddim atau muqarin, maksudnya tak batal. Bi khilafil mutaakhir, ini bersalahan manik yang datang kemudian. Contohnya manik tu datang kemudian, ka'an yasma'a qailan, seperti dia dengar seorang cakap, ka'an yasma'a qailan yaqul indi ma'un li ghaib. Dia dengar ada seorang cakap, aku ada air li ghaib. Fa innahu la yamna'ul ibtal. Kan? Jadi manik mutaakhir hak ni dia tidak menegah batal tayamum. Tayamum dia batal. Okey. Habis itu. Lepas tu dia kata apa? Wa mahallu ma taqaddama. Wa mahallu ma taqaddama kullihi in kana kharija shalah. Okay. Nampak? Dan semua yang kita kata apa? Semua yang telah dihuraikan di atas ni, kan, semua yang dihuraikan di atas ni, sekiranya orang tu hak mutayammim tu di luar solat. Okey, sebab tu kita letak ni perbincangan tadi ni, kita letak dekat perbahasan kharijah as-solah. Semua hak disebutkan tadi itu sekiranya orang tersebut berada di luar solat. Fa in kana fiha, maka sekiranya orang yang bertayamum tu di dalam solat, fiha maksudnya fi solah, fatawahum la yadurru mutlaqa. Waham tidak memberi mudarat secara mutlak. Faham? Waham dia tak bagi mudarat secara mutlak. Kiralah ada manik mutaqaddim ke, muqarin ke, mutaakhir ke, dia tak bagi. Itu semua tak bagi mudarat. Boleh? Ni masalah waham. Waham ada ayat. Ya? Baik. Adapun masalah yakin kata ada ayat, ada tafsil. Dia kata wa fil ilmi tafsilun. Dan pada masalah yakin ada ayat, ada tafsil. Tafsil maksudnya ada perincian dia. Okey? Okey, kita nak tulis perincian ataupun tafsil masalah yakin kata ada ayat. Tadi waham. Yang ni ya, yakin. Al-ilmu biwujudil ma'. Ni pun kita bagi kepada dua keadaan. Kharijah solah dan dakhil as-solah. Yakin kata ada ayat, pertama dia tak masuk dalam solat lagi, duduk di luar solat, kan? Dan yang kedua, luar daripada solat. Betul. Kalau di luar solat, yang ni memang batal ya tayamum dia. Kalau waham pun batal, yakin lagi batal. Ini ya betul tayamum. Okey. Dalam solat kita bahagikan kepada dua pula. Dengar dulu, tak faham tak apa, tak ada masalah pun. Sebab benda tu ada benda yang apa baru dengar. Kan? Bila baru dengar, tak biasa dengar lagi, jadi dia akan rasa sedikit susah. Tapi dia dah berulang-ulang-ulang, oh benda ni ada. Dalam kitab lain pun rupanya ada sebut. Kan, cuma kadang kita tak baca. Dia dah berulang-ulang tu, lama-lama dia ingat lah, dia jadi mudah. Okey. Masalah dalam solat. Dia yakin kata ada ayat dalam solat. Okey. Yakin kata ada dalam solat tu kita bagi pada dua
keadaan orang tu berada di tempat fi mahallin yaghlubu fihi wujudul ma'. Ghalib ataupun kebiasaannya di tempat tu ada air. Okey. Yang kedua, orang tu berada di tempat fi mahallin yanduru yaghlubu fihi faqdul ma'i atau istawa al-amran. Okey. Masalah yakin ada ayat dalam solat, kita bagi pada dua keadaan. Keadaan pertama, orang tu di tempat yang ghalibnya, kebiasaannya ada ayat kat tempat tu. Okey. Dan yang kedua, keadaan yang kedua, orang tu di tempat yang ghalibnya tak ada ayat kat tempat tu. Ataupun keadaan dia sama. Istawal amran, maksudnya ada dan tiada tu sama, 50-50. Tempat tu kita kata setengah tahun ada ayat, setengah tahun tak ada ayat. Okey. Yang tu maksud istawa al-amran. Jadi dua keadaan lah. Okey. Yang ni ghalibnya ada ayat, macam kita lah duduk dekat tempat kita ni, ghalibnya ada ayat ke tak? Ghalibnya ada ayat. Tapi kalau kita pergi musafir kan, kat satu tempat, payah tak cari ayat? Payah tak? Payah lah kita biasanya tu pun kita mengerti kat RNR. Kalau tak ada RNR tu, kan? Jadi kalau kita duduk satu tempat, kalau kita musafir, biasanya kita akan sampai ke tempat-tempat yang biasanya tak ada ayat kat situ. Boleh faham? Kalau duduk dia berada di tempat yang ghalibnya ada ayat, yakin kita ada ayat dalam solat ni, dan dia di tempat yang ghalib ada ayat, batal tayamum dia. Batala tayammumuhu wa batalat salatuhu. Nak batal solat dia. Tayamum dia batal, solat dia pun batal. Okey, tengah dalam solat ni. Faham tak? Dalam solat. Lepas tu hujan. Faham tak? Tengah solat hujan. Yakin tak dia ada ayat? Kan tak yakin ni baju basah lah. Okey. Main satu lori ke ayat. Tu bukan waham lagi. Yakin ada ayat. Tapi tempat tu ghalibnya ada ayat. Batal tayamum dia, batal solat dia. Dia kena ambil semayang, solat dengan dengan wuduk lah. Okey. Yang kedua, keadaan yang kedua, di tempat yang ghalibnya tak ada ayat, ataupun sama ada dan tiada tu. Yang ni tayamum dia tak batal. La ya betul tayammumuhu kan, wala salatuhu, dan tak batal juga dia punya solat. Tayamum dia tak batal, solat tak batal kan. Tetapi lakin yusannu qat'uha, disunatkan kita memutuskan solat tersebut. Tak? Kita keluar daripada solat tu, tapi dengan syarat ini tasa'al waqt. Ini tasa'al waktu, sekiranya waktu luas, waktu masih banyak lagi. Li yusalliha
supaya dia dapat yusalliha, supaya dia dapat solat tersebut bil ma, dengan ayak lah, maksudnya dengan wuduk. Boleh? Okey, tulis lah. Tulis dulu sebelum kita masuk dalam syarah. Okey, qala syarih rahimahullah, wa fil ilmi tafsilun. Pada masalah yakin ada tafsil. Wa huwa tafsil dia. In kanatis salatu la tasqutu bitayammumi. Sekiranya solat yang dia lakukan, ni dia cerita dalam solat ni. Luar solat dia tak ceritalah, tapi yang ni sajalah. Kan kita tulis juga. Tapi yang ni apa yang dibincangkan adalah dalam solat. Sekiranya solat yang dilakukan tu tidak gugur dengan sebab tayamum dia. Tidak gugur dengan sebab tayamum dia. Maksudnya dia kena qada balik nanti. Faham tak? Tak gugur dengan sebab tayamum dia. Maksudnya nanti dia kena qada balik solat tu. Kena qada balik tu macam mana? Kan? Kenapa hak kena qada balik tu kalau dia solat di tempat yang ghalibnya ada ayak. Tempat kita ni ghalib ada ayak kan? Lepas tu kita tayamum. Katalah satu hari tu ayak tak ada. Ghalibnya ada ayak. Yang kita tayamum. Solat tu kena qada. Tu kata solat tu tak gugur dengan sebab tayamum tu. Solat tetap kena solat. Tetap kena tayamum. Tapi kena qada. Dia faham? Kena qada. Dia kata, tafsir dia, sekiranya solat yang dilakukan itu tidak gugur dengan tayamum. Ka'an kana bi mahallin, seperti bahawasanya dia berada di tempat al-ghalib fihi wujudul ma'. Dia berada di tempat yang ghalib pada tempat tersebut ada ayak. Batalat salatuhu. Batal dia punya solat dia. Kan, batal dia punya solat. Sebab kok mana pun dia nak kena ulang balik solat tu. Faham? Kok mana pun dia nak kena ulang solat. Lah ni dah yakin ada ayak dah. Jadi hang kena solat dengan ayak tu lah, dengan wuduk. Wa in kanat tasqutu bihi, dan sekiranya solat yang dilakukan itu tasqutu bihi, yakni tasqut bitayamum, gugur solat tersebut dengan tayamum. Maksudnya solat tersebut dia tak perlu ulang lagi dah, dia tak perlu qada balik nanti. Dah memadai dah solat tu dengan tayamum tu. Maksud nampak dia terang apa maksud tak gugur? Ai la yajibu, apa maksud gugur solat tu dengan tayamum tu? Ai la yajibu qada'uha, yang ni tak wajib qada dah solat tu. Bi an kana fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma' aw istawal amran, dengan bahawasanya dia berada di tempat yang ghalibnya pada tempat tersebut tak ada ayak, ataupun istawal amran, ataupun sama ada dan tiada tu 50-50. Kalau solat tu keadaan dia macam ni, dia tak gugur, dia gugur dengan tayamum tu, tak perlu ulang dah, lam tabtul, solat dia tak batal. Solat dia tak batal, tayamum pun tak batal. Tapi lakin yusannu lahu qat'uha, tetapi disunatkan bagi orang ni dia memutuskan solat dia dengan syarat ini tasa'al waktu, jika luas waktu solat tu. Kan? Jika luas waktu solat tu cukup untuk dia nak berwuduk dan dia solat balik. Ini tasa'al waktu, jika luas waktu, liyusalliyaha bil ma', untuk dia solat dengan ayak, dengan wuduk lah. Okey.
Boleh faham? Okey. Dah faham situ? Ada satu lagi pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan mahal? Kan? Apa yang dimaksudkan dengan tempat ni? Kan? Kalau dia yakin dalam solat dia, kalau dia yakin dalam solat dia ada ayat, dan dia berada di tempat yang ghalibnya ada ayat kat tempat tersebut, batal dia punya tayamum dia, batal solat dia. Tapi kalau dia berada di tempat yang ghalibnya tak ada ayat, ataupun sama keadaan ada dan tiada tu, tak batal tayamum, tak batal solat. Baik, apa yang dimasukkan dengan tempat tu? Tempat ghalib ada ayat, tempat ghalib tak ada ayat. Tempat tu tempat apa? Mahallut tayammum ke? Ataupun mahallus solah? Tak kata tempat ni. Tempat dia tayamum ke? Ataupun tempat dia solat? Boleh jadi dia tayamum tempat lain, solat tempat lain. Faham? Jadi apa maksud dengan mahal kat sini? Ada kata mahalus solah, ada kata mahalu tayamum. Mana satu? Ikhtilafal ulama. Kan? Memang ada khilaf pun. Memang ada khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Ibnu Hajar kata mahalut tayamum, Imam Romli kata mahalus solah. Okay? Tengok dalam syarah. Wal muradu bil mahalli alladhi yanduru aw yaghlubu fihi faqdul ma aw yastawi al amran mahallut tayammum inda Ibnu Hajar wa mahallus solah inda Romli. Yang dimaksudkan dengan tempat yang jarang atau ghalib kebiasaan padanya tak ada ayat ataupun sama keadaan dia, maksud dengan tempat itu adalah tempat tayamum di sisi Ibnu Hajar. Wa mahallus solah inda Romli. Dan tempat solat di sisi Imam Romli. Faham? Jadi katalah dia tayamum kat tempat tayamum tu ghalibnya tak ada ayat. Faham tak? Kat tempat tayamum tu ghalibnya tak ada ayat. Kan? Lepas tu dia tak sembahyang lagi, dia jalan, dia cari tempat yang okey, dia sembahyang kat satu tempat tu. Tempat yang dia sembahyang tu ghalibnya ada ayat. Ghalibnya ada ayat. Lepas tu dia yakin, tengah solat yakin ada ayat. Batal tak solat dia? Di sisi Imam Ibnu Hajar batal. Sebab mahal ni merujuk kepada mahalus solah. Faham tak? Sebab dia solat tempat yang ghalibnya ada ayat. Tapi kalau di sisi Imam Rafi'i tak batal. Sebab mengikut Imam Romli, tempat tu adalah tempat tayamum. Tayamum tadi tempat apa? Dia tayamum tempat apa? Tempat yang ghalib tak ada ayat. Cuma dia solat dekat tempat yang ghalibnya ada ayat. Nampak tak? Khilaf kat situ dia akan jadi khilaf. Masalah ke depan dia. Boleh faham? Habis? Ada soalan? Sekejap kita habis sikit lagi. Wa min mubtilati tayammumi al-qudratu ala samanil ma' bila mani'in kadainin. Di antara perkara-perkara membatalkan tayamum ni tambahan lah. Kan dia sebut hari itu kan. Dia kata, musannif sebut 3. Lepas tu dia kata, kamu akan tahu daripada huraian ni, bahwasanya perkara-perkara yang membatalkan tayamum tu lebih daripada 3. Ni dia tak, ni hak lebih ni. Kan dia nak sebut hak lain. Dia kata wa min mubtilati tayammum, di antara perkara-perkara yang membatalkan tayamum adalah al-qudrah ala samanil ma' bila mani'in. Bila mani'in kadainin, iaitu qudrah, ada mampu atas harga ayat. Mampu atas harga ayat, maksudnya dia ada duit lah. Asalnya dia tak ada duit. Kan? Asalnya dia tak ada duit. Dia tayamum. Kan? Ayat nak beli ayat tak ada. Kan? Jadi dia tayamum. Sebab kalau dia ada duit, dia kena wajib dia beli. Ada untuk dia berwuduk ataupun untuk dia mandi. Ayat tak ada. Kan? Ayat payah. Jadi dia pun tayamum. Lepas dia tayamum,
tiba-tiba ada orang hadiah kat dia ataupun sedekah dekat dia duit. Faham tak? Contohnya saya nak bagi zakat ke apa ke. Jadi dia dapat duit. Dan duit tu dia boleh beli ayam. Jadi waktu ni sekarang dia ada kudrah ala samanil mak. Saya faham? Batal tayamum dah. Faham? Batal dia punya tayamum. Bila dia ada kudrah, ada kemampuan terhadap harga ayak tu, jadi batal dia punya tayamum. Tapi dengan syarat lah. Bila manik. Dia mampu tu tanpa ada manik, tanpa ada penghalang. Katalah orang tu bagi dekat dia duit. Faham tak? Tapi dalam masa yang sama, dia ada hutang yang dah sampai masa yang dia perlu lunaskan. Faham? Itu ada manik. Faham tak? Ada manik untuk dia guna duit tu. Untuk beli ayak. Maka pada ketika ni, tayamum dia tak batal. Kalau tak ada manik, batal. Al-qudrah ala samanil ma', mampu atas harga ayak tanpa ada manik. Kadar ini seperti hutang. Wa zawalul illatil mubiha litayamum, dan hilang sakit yang mengharuskan dia untuk tayamum. Walau fi salatin la tuskitul qada. Walaupun walaupun di dalam solat yang tidak menggugurkan qada. Contoh dia, sebelum ni kita dah mengaji, kalau orang tu sakit kat tangan dekat anggota tayamum, dia kena ulang tak solat dia? Kena ulang tak solat dia? Dekat anggota tayamum, muka dan juga tangan. Kalau ada pembalut ataupun kalau ada pembalut kan. Jadi kalau dia tayamum, dia kena ulang tak? Dia kena ulang. Faham tak? Dia kena ulang solat dia. Apa keadaan sekalipun dia kena ulang balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi katalah ada luka, faham tak? Ada luka dekat anggota tayamum, tak boleh kena ayak kan, dan tak boleh kena debu tanah. Kan? Lepas tu dia dah tayamum apa semua dah. Dalam solat luka tu sembuh. Katalah luka tu sembuh. Batal tayamum dia. Batal tayamum. Lepas tu dia kata wa zawalul illah al-mubihah litayamum. Hilang sakit yang mengharuskan untuk dia tayamum. Dah hilang sakit, habis hilanglah. Batal tayamum tu. Walaupun dalam solat. Walau fi salatin, walaupun dalam solat yang tidak yang tidak menggugurkan qada. Maksudnya dia kena qada. Solat tu dia kena qada sebenarnya. Nanti batal juga. La tawahhumu zawaliha. Maksudnya tidaklah batal sekiranya dia hanya waham saja hilang illah tu. Dia nak betul-betul hilang lah. Kalau sekadar waham je dah sembuh ke apa ke, itu tak dikira. Waham tak dikira. La tawahhumu zawaliha. Faslun alladhi yatahuru minan najasati salasatun. Alhamdulillah, masuk fasal baru. Kita nak tengok ada ain najis yang berubah jadi suci. Ada beberapa ain najis, dia najis tapi dia berubah jadi suci. Faham? Biasanya kita bersihkan benda suci kena najis. Faham tak? Contohnya buku ni kena najis, kita bersihkan. Yang ni ada benda tu dia najis tapi dia jadi suci. Itu yang akan sebut dalam fasal ni. Wallahu ta'ala a'lam.